Penjara Aimole ini mula dibina pada 1882. Ia juga pernah menempatkan sehingga 200 banduan dalam satu masa. Namun, menjelang 2005, fungsi penjara mula beralih. Ia tidak lagi digunakan sepenuhnya sebagai penjara dan dijadikan lokap sementara sebelum akhirnya ditutup pada 2018. Hari ini, penjara yang satu ketika dahulu menyimpan kisah duka dan keinsafan ini telah berwajah baru. Kini dikenali sebagai Kota Jail. Ia telah diubah suai menjadi sebuah tarikan pelancongan bersejarah dan pusat aktiviti komuniti seni dan budaya. Ia bukan sahaja menjadi lokasi lawatan pelancong, tetapi juga tempat penganjuran event, pameran, bengkel seni serta pusat keusahawanan kreatif. Perubahan ini menjadikan Kota Jail bukan sahaja sebagai simbol sejarah lama, tetapi juga ikon baharu Johor Bahru dalam menggabungkan warisan dengan kemajuan moden. Ni kan ni jangan duduk belakang aku. Jadi aku nak gerak ke belakang.